Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru iaitu pada tahun 2026 ini dengan tema Hari Guru ialah Guru Bitara Nadi Negara. Jadi tema ini amat bertepatan dalam menggambarkan peranan guru sebagai tunjang utama pembinaan generasi masa depan dan juga kemajuan negara. Guru bukan sekadar penyampai ilmu, malah guru juga menjadi pembimbing, pencetus inspirasi dan pembina sasiah anak-anak kita. Sesungguhnya segala jasa guru amatlah penting dan juga sebagai pengorbanan, dan usaha para guru amat dihargai dan sentiasa dikenal. Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Guru 2026 kepada semua warga pendidik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Ahmad Fuad Ishak, Guru Penolong Kanan Sekolah Kemasaan Jitra 2. Dan saya Nazah Binti Hakim, Penolong Kanan HEM Jitra 2. Kami mengucapkan selamat Hari Guru untuk semua warga pendidikan di seluruh negara. Guru Bitara Nadi Negara. Saya Yusni binti Yahya, Pembantu Takbir SK Jitra 2, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Guru kepada semua warga pendidik. Kami, Guru SK Jitra 2, ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua warga pendidik Indonesia. Guru Bitara Nadi Negara. Saya Ustazah Murni ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru di SK Jitra 2 dan seluruh Malaysia. Saya mengucapkan selamat Hari Guru. Saya Ustazah Maziah binti Mak Yusof ingin mengucapkan selamat Hari Guru. Kami dari kelas 5 Bestari ingin mengucapkan selamat Hari Guru. Saya Siti Maria binti Arifin. Saya Corina Khalid. Kami mengucapkan selamat Hari Guru. Saya Ustazah Fadlina binti Muhammad. Saya Cikgu Roslinda Madriza binti Ramli. Saya Cikgu Marini binti Ahmad Tajuddin. Dan saya Ustazah Nur Alia binti Muhtar. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Guru. Saya Cikgu Asmawi, mengajar subjek RBT dan Matematik. Selamat Hari Guru. Saya Wan Khairul Asri Bewa Ibrahim, mengajar subjek Sains. Mengucapkan selamat Hari Guru. Selamat